sahabat-sahabat semua, berjumpa lagi dengan aku Adi Aziz dan selamat petang. Okey sahabat-sahabat, petang ni aku dengan rumah. Oh, mana? Mana pakai topeng kau? Topeng ya. Okey sahabat, panah. Okey. Okey sahabat-sahabat semua, petang ni aku dengan rumah mari nak menajuk ikan keli menajuk kat ikan keli kat kawasan baru. Tak tahu tu ada ikan kedok sini. Jadi semoga dia memudahkan segala usaha hari ni. Dan aku sapa, alhamdulillah sapa dah kat spot ni. Cuma kita nak tengok-tengok servis-servis spot dulu, lepas tu kita tahan lah. Jadi target kita hari ni ikan keli limbak dan keli lembut lah, insya-Allah. Kita tengok lah, mudah-mudahan ada rezeki sahabat. Alhamdulillah hari ni hujan tapi dak lebat mana, air dah naik. Jadi apa-apa pun kita sapa dah kat spot, kita tahan je lah. Kita tawakal je lah. Kalau ada, tak ada nak buat mana. Okey sahabat-sahabat semua, layan. Let's go. Kacau. Oh, air macam air kopi sahabat. Air kopi macam air Nescafe airnya. Ni parit besar sahabat. Aku tak pasti ada dok ikan lele dalam ni. Sebab parit besar ni. Kalau ikan ruang, ikan bojok, insya-Allah ada. Kalau tomang tak pasti ada ke dok. Okey. Umur tubik dah kakak nak menaju petang ni. Okey, ni mata. Hak tambak dah ni, hak tambak di rumah ada 22 mata. Lepas tu ni upang kita ikan selayar. Macam biasa kita pakai upang ikan selayar. Derah. Beli dah terus guna. Tapi kalau nak menaju ikan keli, nak tahu lah. Ikan keli ni kebiasaannya orang pakai cacing. Pakai cacing mudah sikit. Tapi tak apa lah. Aku dah nak gali cacing di rumah. Pakai apa yang ada lah. Ini suasana dia sini sahabat. Jadi kita nak main area ni lah. Petang ni. Nak membebu tak boleh lagi. Air dah naik molek lagi. Lihat tu. Ikan besar kot dah ni. Bayi nipis ni. Okay. Inilah kita kerak-kerak gini je sahabat. Lepas tu kita sakut lah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahan dulu sini. Kita nak main dah parit ni dulu. Spot luah lagi sini. Tapi kita nak tahan tempat mudah-mudah je dulu. Mudah-mudahan ada lah. Ambak gini je lah mau. Sini je lah kau. Kita tanda je kau. Okey. Upang yang pertama. Nakut upang lagi sahabat. Hari dah nak gelap. Apa tu? Kita kena maghrib dalam ni. Tapi depan tu ada air pahit pula. Air orang gali lah. Air bersih lah. Boleh lah. Nak mandi ke, nak ambil sembahyang ke boleh. Depan tu. Okey. Mudah-mudahan berhasil. InsyaAllah. Okey sahabat, ni macam ada barang. Ada pegok ikan ni Adi. Kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mana ada lagi? Gemah oleh lele sangat ni. Oh, ada. Oh, alhamdulillah. Limbat ni. Limbat. Sama dah tengok, bro. Limbat ayam pertama. Nah, tu dia. Spot tadi dah jadi sahabat Tak makan. Aku main kat spot lain pula. Aduh dah. Baru limbat. Tahan 10 betuk. Baru siap tahan 10 betuk kita raung. Ada rezeki. Oh, baru ni tengok limbat 2025. Oh, ambil guni. Boleh buang ambil guni tu. Okey. Ni ada pegawai ikan pula. Sebelah dia. Bismillah. Tak dia ada lagi tau. Oh, baru makan mu. Baru kuti. Ugi. Tak apa-apa. Baru kuti sobat. Baru nak makan. Baru nak telang. Nampak ada tadi tegang tu. Mana? Tu bukan kuti dia. Tegang ke atas ni. Tegang ke atas nampak dia. Oh, ada. Tu nampak ikan dia. Ikan bojok. Ikan bojok sahabat. Bujuk apa? Meruk. Bujuk dia. Bujuk apa? Bujuk buka. Ni goreng. Ini apa dia? Oh. Benda. Allah, kimia pula. Beluk.
Beluk tu mana ni? Beluk. Beluk apa? Tu kan. Beluk ni, beluk payah bakar. Ni Beluk. payah bakar lah. Payah gambuk. Wah, licin ya Allah. Ya Allah. Licin. Dah keliak ni, nampak dah hitam. Keli ni apa? Alhamdulillah, dah target. Oh, apa? Limbak. Limbak. Anak limbak. Suka. Oh, ni baru tak ni. Panas patah air yang sahabat Kan dia? Allah. Songak. Puyuh. Ha? Puyuh. Wah, puyuh tu panas patah air. Faham. Tak tula je dia bahang. Limbak. Limbak. Ikan duk asor sahabat. Boleh nak korang duk basah lagi. Kedua. Orang permintaan pada orang dia boleh balik. Lepas tu korang akan asyik lagi. Main dia mau. Nah ginilah kita duduk hutang. Allah, main kat kunyit ulok sahabat air tengok. Oh, ikan sahabat tengok. Anak raja tu. Oh, ikan umur masuk. Raja dak sahabat makan ai. Ni nama aku 2 hari ni. Kita makan nasi dulu sahabat Oh, saya tengok umur kau ikan. Ni buah kunyit kat dalam. Oh, wah kau kunyit ya Allah. Dia goreng-goreng lu malam ni. Lepas tu kita sambung balik pergi cek sauk kita malam. Hak kita tahan malam ni. Apa buruk? Apa buruk tak tahan dah, main duduk arok. Lama dak merasai suasana ni dalam kebun ni. Ikan ni kunyit ikan ni. Ni kita tengok. Ikan goreng kunyit. Minyak buah kunyit ni. Tu dia ikan kunyit umur. Alhamdulillah. Oh ni bawa dari rumah bini aku ni, bini tu. Kena petang apa tu. Aku kata aku nak masuk sini, kata tak payah ah. Kau ikan dah sini kata. Kuah singgang pun ada. Ni kuah singgang. Bambuk je bunga. Toh kita makan ni oh. Kenyang kunyit nasi setabung. Oh, tu Nak ulok ah. nasi tabung. Ni dah apa kan? Dah apa kan? Oh, bawa. Bawang. Wudu ni. Wudu tu. Dalam tu. Lalu ambil wudu. Ya. Tu dia malam ni kita nak menjamu selera sahabat Alhamdulillah. Rezeki malam ni. Ikan boleh tak berapa ekor sahabat. Tapi ikan sini Kita hang ikan tak berapa ekor boleh. Tapi tak apa kita je make ikan. Kita makan dulu. Apa-apa pun kita nak suasana di pondok ni. Lama tak merasa suasana di pondok ni. Ini ulok air. Oh, air panas. Kuah singgang. Peta ada. Wudu ada. Baca doa dulu. Doa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baikkan fi ma razaqana wa qina azabannar. Amin. Makan Lebuk makan belaka sahabat. Lepas kita sudah makan ni, kita rehat-rehat kejap. Lepas tu kita nak tahu nak sambung pula aktiviti kita. Nak kita tengok tahu kita tahan dah tadi, lepas tu nak tahan kat belakang basah ni pula. Kat belakang basah ni biasa boleh beluk tau. Banyak beluk lah belakang ni. Kelele. Kan dia? Apa-apa penting, apa-apa pun kita makan dulu lah. Apa perut bawah. Medan agak. Ada agak. Gede ke. Kesenjang. Senduk dah ingat bawah ni. Mak aku dah ingat bubuh. Kesenjang. Tu budu. Wah. Budu banjir rumah. Kita main ke budu. Budu banjir tu lah sahabat. Main rumah kok. Dia ni main ke budu. Batu lah. Alhamdulillah. Tu. Tak. Memang nikmat lah makan atas basah ni, memang nikmat. Sungguh pun. Tu asal keping dia mau tak ada. Ada. Hak ni macam orang boleh makan ke yo. Topik ke yo. Makan sepuas-puasnya. Nambah lagi. Lauk banyak jangan bimbang. Tak ikut masak. Kau kita masak dulu. Jemput makan semua. Syahdu. Ni kaki si bakar. Ni kesenjang. Ikan goreng. Ikan goreng diraja.
Apa-apa pun alhamdulillah boleh dinner dalam rok wala ni. Mana mau? Dinner dalam rok Ini rago. Mesti tangkal. Ni peta bakar. Di mana tai? Rumah. Beli ke tai sini? Itu tu nak nasi je. Sesek apa? Susah je dia. Tak apa lah. Lauk banyak dah hari ni. Ayam masuk dalam rok. Apa-apa pun alhamdulillah. Terima kasih. Sading terbawa Tapi masak besok ah. Masak apa hari ni? Oh, memang auto nambah. Kan ni? Saya kata nak raya lah. Mana ni? Dah arok. Bila dah arok memang auto nak nambah nasi sobat. Dia kata nak raya lah. Ini budak singkai kaya. Air tang pula. Oh, jadi. Lagi dak sen Duduk nauk ni lagi. Dah pakai kain blackout dah. Awal dak awal ah. Makan apa Coba budu. Oh, padu. Kain. Kan ni rasa. Takkan budu kau kata anu ah, suanya. Takkan budu memang bukan kata anu. Kelatang kalau Terengganu mewah gitu. Aku nak tambah kok Ni pula peta rebuh dia. Peta bakar dia. Peta pun isi kecek Mana kenyang? Ya kenyang dah hok ni. Nambah ha? Nambah. Oh, padu bosku. Bagai tak akan dari pagi. Nambah ha. Saya bagi dia takkan? Dari pagi tak akan. Oh, makan kenyang. Nasi banyak lagi ha. Kenyang mau lah banyak lagi. Tak kenyang lagi? Lagi tak kenyang. Lagi tu jangan bocor makan. Sudu. Boleh mah? Oh, jadi. Ya. Ini mak akan nasi daruk nambah Oh, tu aja. Ni. Aku dah makan nasi, saya tengok tahu. Baru dah kasih baru kenyang. Rehat lu setengah jam tadi. Nampak ada. Dah apa ni? Limbat. Imbat. Dia bahasa ni kau dia. Kasoi. Pak ada kasoi sikit ni di. Ada saya. Tu dia alhamdulillah. Meruk. Imbat amu dak tengok dia. Tak meruk. Tak meruk. Kenapa Dah apa ni? Mak Ju main dia Mak Ju Okay, sahabat cerita tulang ni 22 kaki sahabat. Memang besar. Kepala dia besar dia tapak tangan. So dia dapat kaki. Batik. Tulang ni 22 kaki. Hei, ngagung mana Kawasan ni sahabat. Dia mari belakang mana? Kawasan. Dia mari belakang basah kat aku masuk dia. Bahan nak anjing yok. Dah apa ni? Ini gagal. Sapak wahai amai gagal-gagal ni. Itu gapo? Oh dia sahabat. Ongkos. Anda melepaskan diri. Nampak ada barel tu. Ada penampakan? Aduh. Oh, ya tu. Tapi dah tahu lah. Kena mata kain ke kena benda. Hei. Sorry yok. Kenapa ni? Limbat ke benda? Limbat. Apa usah? Oh, wah korgong. Oh. Meruk. Kasar dia tadi dia yok. Meruk sangat. Kasar ni kalau musim air gini orang kata. Dia. Hak ni pada kasar kali takat ni Dia luka mari sana ni. Ikan pada apa atas air dak urut ikan. Kita tengok dah limbat kita menaju. Kaki kita insya-Allah. Puas hati dah sikit-sikit tapi dak puas hati bab dak tengok dah bubu. Kita tengok limbat ni dak bubu insya-Allah. Hei, Mampu aku bangkai kayu ni. Oh.
Sayang apa? Ayam parang. Hak ni paling besar kali. Rasoi. Ikan makan lewat je. Atung. Ikan makan lewat je. Jangan lewat, jangan lewat. Oh. Kita tahan adik kau bilang sini yuk. Boleh tu. Tengok. Ayam parang. Ni. Ha? Ni. Boleh ninja. Ninja Rita. Oh. Mana? Atau. Ninja tu. Cak kali. Ninja tu ke pak? Tali 25 dah butuh kau. Ah, umur kata ada ni sahabat. Tu apa op? Oh tu. Pegok kang tu. Tengok ada dah. Ikan ke dia? Ikan keli lele. Oh. Olek ikan kebong. Oh ni kita main belakang ni, belakang basah. Keli lembut kasar. Keli. Aku dak buat ni keli. Ha tu keli sapah sahabat. Alhamdulillah. Meruk. Tekan ibu. Kan tu ya ke. Mana ya? Manis. Ting. Tu dia sahabat. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki. Ha? Sahabat, kucing nak jadi petualang, tak ikut je sahabat. Kucing besar sahabat ah. Aduh. Nak mari mana? Hei, Nak ikut aku cari keli kau. nak mandi dah. Jangan. Jangan. Ah, padang dah. Ah, Ada barang. dah pergi. Ni ada barang. Buang. Buang. Haruan tasik. Untuk rasa nak. Alhamdulillah. Cik je. Boleh sahabat. Hmm. Meruk kena ambil kau. Apa kot ni? Hei, balik pasar lagi. Babing kau ni ekor ni. Balik. Ah, di. Kejung ni. Mana ni? Macam ada. Oh, tu gemah dah depan. Pemke gemah. Oh, kau sabar gemah ai. Beli. Ada rezeki tau. Apa ada? Ada. Ni ada. Ini apa dah ikan? Yang keli. Bau ngamuk ih. Oh, baik ikan kebong. Sosoi kera kebong ih. Oh, Alhamdulillah. Oh. sosoi kera kebong. Meruk. Apa? Ini ada ke? Ada. Tegang. Saya kat. Dah weh. Oh, ikan tu. Oh, li. Di dia. Lembut ha. Oh. Apa. Biasa pa meruk ulat ih kali. Luar. Oh, tu dia sahabat. Oh, molek bayang. Tak silap. Tak. Agak dah kucing tu. Miau dah tadi nak ngikut. Mana au? Pukul 2 pagi. Baru balik Oh, bawa balik ke laut sahabat. Mandi pukul 2 pagi mandi. Ya Allah. Tak sejuk? Ha? Tak sejuk ke? Sejuk. Bawah ni tu tak mandi. Bawah ni mandi lagi sama tahu tak mandi ya. Tahu nak mandi lagi ni kotor gitu. Ni molek dah. Alhamdulillah. Percemaran tu dah, comel dah.